bahasa. Ibrani ini tak merujuk bangsa, tak merujuk agama, dan dia hanya merujuk kepada bahasa Ibrani, sebab kitab Taurat turun dalam bahasa Ibrani. Asal usul kalimah Ibrani ini ialah dia adalah asal usul daripada anak-anak Nabi Nuh alaihi salam. Anak Nabi Nuh ada berapa orang? Anak Nabi Nuh ada 4 orang. Hak sulung nama Kan'an. Tapi dia inilah yang mati lemah ditenggelam oleh taufan banjir besar sebab tak mau ikut arahan Nabi Nuh supaya naik atas kapal. Dia kata aku akan panjat bukit naik tinggi, tak sampai banjir ni. Tapi akhirnya dia mati lemas. Nabi Nuh kehilangan anak pertama dia, Kan'an. Tetapi yang duduk atas kapal dengan dia ada lagi berbaki 3 orang. Sam, Ham dan Yafis. Sam, Ham, Yafis. Sam inilah yang sekarang melahirkan keturunan-keturunan bangsa Arab. Ham yang kedua melahirkan keturunan-keturunan bangsa Afrika, bangsa Finik, hak biasa berkulit gelap. Dan yang terakhir Yafis ialah keturunan-keturunan Turki sebelah Eropah, dan Yafis juga adalah merupakan kondak kepada Bani Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman. Ya'juj dan Ma'juj jangan duk fikir muka huduh. Macam taring rimau. Ada kukuh panjang-panjang, dia orang macam kita juga. Keturunan mana? Keturunan terakhir Nabi Nuh, iaitu keturunan Yafis. Jadi hak Sam ni, hak keturunan bangsa Arab ni, di bawah rumpun keluarga Sam yang besar ni, ada 8 bangsa pula keluar. Ada bangsa Asyur, ada bangsa Babil, ada bangsa Finik, ada bangsa Aram, ada bangsa Kan'an, ada bangsa Kaldan, ada bangsa Ibrani, ada bangsa Masri. Hak nombor 7 tadi Ibrani. Perlu ulang kah? Cukup sekali, ingat dah. Ingat dah? Okey, saya ulang sekali lagi. Yang pertama Asyur. Yang kedua Babil, hak jadi kerajaan Babylon tu. Kemudian Finik, kemudian Aram di Syria, kemudian Kan'an di Palestin, kemudian Kaldan juga di kawasan Iraq kuno, kemudian Ibrani, dan kemudian Masri di Mesir. Jadi hak Ibrani itulah melahirkan bahasa Ibrani. Itu pandangan awal. Baik. Ada juga ulama-ulama yang mengatakan dari sudut sejarah, Ibrani ini penisbahan kepada moyang Nabi Ibrahim alaihi salam yang bernama Abir. Eja Abir, Ain Alif Ba Ra. Abir, moyang kepada Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Ibrahim Azar, tok Nabi Ibrahim Taruh, moyang dia nama Abir. Jadi kata Ibrani itu diambil daripada kalimah Abir, satu pendapat. Pendapat yang kedua ialah kerana Nabi Ibrahim lah orang dan manusia pertama yang menyeberangi sungai Furat waktu dia keluar daripada Faddam Aram. Tahu tak Faddam Aram kat mana? Hari ni orang sebut Haran. Haran tu di Babylon kuno dulu, masa dia hidup dengan Namrus dulu. Di Namrus dulu, Faddam Aram kampung dia, bandar daerah dia nama Haran. Jadi lepas pada berlaku clash dengan Namrus, dia keluar daripada bumi itu, dia mengembara, dia berjalan, dia bermusafir, dan dikatakan dialah manusia pertama yang meredah mengharungi sungai Furat di Iraq. Jadi mengharungi itu orang panggil Abir. Sebab itulah kalau kita orang-orang pergi belajar Mesir dulu, kalau nak pergi Mekah, dia ada sewa satu kapal feri besar, Abbarah kan dia sebut. Abir menyeberangi. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, yang banyak disetujui oleh ulama-ulama, termasuk salah seorang cendekiawan Mesir, Dr. Ahmad Shalabi. Dia mengatakan bahawa kalimah Ibrani ini terhasil daripada corak perjalanan dan corak permusafiran Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim dalam perjalanan dia hidup secara nomad, suka berpindah randah. Sekejap singgah di sini,
Habis tu singgah di sini, singgah di sini, singgah di sini, sampailah ke bumi Kan'an. Dia masuk ke Mesir. Kemudian terjadi isu Maharaja Mesir nak ambil isteri dia Sarah, kembali semula ke mana? Ke Kan'an. Bila dah mengandung Hajar, krisis timbul, iri hati pula, kena pergi Mekah pula hantar isteri. Dengan anak kecil kembali semula. Bila anak dah besar pergi balik, buat Kaabah apa semua, kembali semula. Panjang sejarah perjalanan dia. Ini disebut sebagai Abir Ibrani. Sebab tu bahasa yang sering digunakan oleh umat Nabi Ibrahim pada asal ialah bahasa Ibriyah. Bahasa Ibriyah. Sebab Nabi Ibrahim ada bahasa asal dia di Faddam Aram, dan bila dia berjalan, kaki dia tempat pertama dia singgah ialah bumi Aram. Aram sekarang berada di bumi Syria. Dia berasimilasi di situ. Orang-orang dia bawa ni ada yang berkahwin, ada yang bersuami, ada yang beristeri dengan orang-orang tempatan. Akibatnya, asimilasi dan hybrid tersebut melahirkan bahasa yang disebut sebagai bahasa Ibriyah. Bahasa Ibriyah ni bahasa macam Ibrani campur dengan Aramaik kuno. Dia jadi bahasa Ibriyah. Sebab itu 2000 tahun sebelum Masihi memang guna bahasa Ibrani. Tetapi 200 sebelum Masihi guna bahasa Aramaik kuno. Tapi hari ini semua guna bahasa Inggeris. Yang guna cuma dalam tulisan dan upacara-upacara keagamaan tertentu saja. Sama ada Aramaik kuno ataupun bahasa Ibrani. Sekarang faham dah Ibrani? Bahasa saja. Yang terakhir Israel. Israel ni mari ikut celah mana pula? Yahudi pun tak, Ibrani pun tak. Israel ni nama khusus yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah. Siapa Nabi Allah yang diberi gelaran Israel? Israel ni bukan hari ni kita pakai, bukan hari ni kita panggil. Allah dah bagi gelaran ni pada seorang Nabi. Tadi kita sebut hak isteri 4, anak 12 orang. Nabi apa? Nabi Yakub. Nabi Yakub tu. Baik. Kita buka kitab Taurat dalam Safar Pengulangan. Bahasa Inggeris The Book of Deuteronomy. Pasal ke-32 ayat ke-28. Dan sesekali selepas ini jangan lagi kamu dipanggil dengan nama Yakub, tetapi kamu dipanggil dengan Israel, kerana kamu telah bersungguh-sungguh dan dapat mengalahkan aku. Apa cerita sebenar? Cerita sebenar dongengan dan khurafat orang Yahudi. Dia boleh bawa cerita bahawa suatu masa Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi, dia tukar diri dia jadi rupa manusia biasa. Kemudian dia ajak Nabi Allah Yakub bergaduh, bergusti dengan dia. WWE ni bukan hari ni, cuma tak ada tali pinggang saja kot. Ajak bergaduh, tiba-tiba kalau menang Tuhan tu, kira okey, kalah Tuhan. Dia pergi buat smackdown lagu mana, terseliuh paha Tuhan. Akibatnya Tuhan kata lepas ni kamu jangan dipanggil Yakub, tapi dipanggil dengan gelaran Israel. Kerana kamu bersungguh-sungguh dapat mengalahkan aku. Padahal bahasa Ibrani betul, Israel bermaksud Allah, Isra hamba. Israel tu Abdullah, hamba Allah. Tetapi melalui manhaj cerita ni, itu bukan maksud dia bagi pemikiran dan sinonim dengan orang-orang Yahudi Zionis. Hamba Allah tu layak sesuai untuk orang Islam agama Nasrani. Tapi melalui manhaj cerita ni, kamu yang dapat mengalahkan Allah. Bila title ni mereka cucuk, bila title ni mereka pegang, satu masa dulu Nabi dia Yakub boleh kalahkan Tuhan. Sebab tu perangai dia hari ni pun sentiasa mencabar Tuhan. Sentiasa mencabar Allah. Kalau suatu masa dulu manusia boleh kalahkan Allah, apa salah hari ini kita pun mungkin boleh kalahkan Tuhan. Dan hari ini setiap masa seolah-olah ada cabaran-cabaran tersebut melalui kerosakan, melalui kejahatan. Apa yang mereka buat hari ini sedang cabar kesabaran Allah. Ni kami berzina, bila nak turun bala. Ni kami minum arak, bila nak turun bala. Ni kami mencuri, merompak, merogoh, bila nak turun bala.